Perasan tak, zaman sekarang makin ramai netizen yang suka sangat kongsi berita palsu kat media sosial. Bila terima sesuatu info, bukannya nak semak dulu, tahu nak viral je, lepas tu kecam. Nak tahu tak, sikap suka sebar berita palsu ni sebenarnya dah berlaku dari zaman Nabi lagi. Pernah berlaku ketika Nabi SAW menghantar seorang sahabat yang bernama Al-Walid bin Uqbah ke satu kabilah untuk mengutip zakat. Al-Walid melaporkan bahawa kabilah itu enggan untuk membayar zakat dan ingin menyerangnya. Akibatnya, Nabi hampir melancarkan serangan ke atasnya. Rupanya berita itu tidak benar. Mereka menyambut baik kedatangan utusan Nabi, tapi berlakunya salah faham. Lalu turun ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa berita, maka selidiklah. Surah Al-Hujurat ayat 6. Dari kisah ini, Allah nak ajar kita supaya tabayyun, iaitu jangan sebar, jangan percaya sebelum semak. Kita hidup di zaman serba laju. Semua info berada di hujung jari. Tapi hati-hati, jangan sampai emosi kita lagi laju dari akal. Berapa kali kita buruk sangka, putuskan silaturahim atau fitrah orang tanpa kita semak dulu. Ayat dari surah ni bukan setakat pesanan untuk ketika zaman Nabi sahaja, tapi sebenarnya untuk zaman kita juga. Siapa kat sini nak tadabbur lebih lagi kisah inspirasi akhlak dari surah Al-Hujurat ini? Sila komen.